Syamil Akmal bin Muhammad Fozli, 33 tahun. Orang panggil aku Syamil. Kenapa Syamil? Sebab Syamil adalah salah satu nama yang bila orang sebut, dia takkan marah. Dia akan smile. Ada Mel orang panggil, mostly orang panggil Mel, tapi yang mana rapat akan panggil Syam. So perjalanan dia nak cakap susah tak susah pun, nak cakap mudah, dia adalah masing-masing punya cara dia tempuh segala onak duri tu kan. Permulaannya adalah apabila enter satu pertandingan nyanyian. Kalau yang mana ikut aku daripada dulu tahu Suera. So Suera ni adalah era punya contest, singing contest. Dia ada buat macam pertandingan biasa, open to public. Dan aku masuk pertandingan tu. Ada cerita yang menarik juga. Masa tu aku tak tahu pun pasal pertandingan tu. And adik, my sisters cakap, ada pertandingan ni, dia kena hantar audio 15 second. So aku cakap, okay, hantarlah apa yang ada. So dalam laptop tu, time tu ada audio aku nyanyi. So dia ambil 15 second, hantar. Tahu-tahu diorang panggil dapat masuk ke next stage. So shout out to my sisters juga. That is why sampai sekarang aku jaga diorang. Bila dah masuk pertandingan tu, dapat tahu pula pertandingan tu link to aku menang, alhamdulillah, rezeki. Pertandingan tu link dengan Akademi Fantasia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syamil Akmal. Saya akan menyanyikan lagu tajuk All of Me. So disitulah bermulanya perjalanan kerjaya seorang Syamil. To be honest, I tak pernah terfikir nak jadi seorang penyanyi pun at first. Sebab macam-macam kerja aku buat. So pernah jadi company yang buat macam alarm monitoring. Pernah kerja kat Sogo. Pernah kerja jadi Fesi. Then ambil course trainer. So macam-macam benda I buat. Aku kerja usaha je apa yang ada untuk dapatkan banyak duit. Tu yang terus masuk study tu, ambil business punya course. Dapat tahu time tu untuk jadi kaya kena buat business. Time tu lah kita tak tahu apa-apa kan. Dan masa pertengahan dah belajar, dah settle course diploma semua, sambung degree sekejap. Dan time tu yang dapat masuk Akademi Fantasia tu. So dia macam very pop. Tahu-tahu dah dekat dalam AF, kena jalani 3 bulan punya sesi pembelajaran di Akademi Fantasia. And selepas itu my life change like 360 lah. So bila keluar daripada AF tu, kita tak pernah dapat sesuatu yang sangat-sangat besar nilai dia, which is attention. So attention yang kita dapat tu adalah benda yang tak pernah kita dapat selama kehidupan tu kan. So penerimaan tu setiap orang mungkin lain-lain, tapi I can remember my feelings time tu adalah shock. Dulu macam tak ada confident, macam malu nak berkawan dengan orang. Kita akan ada dengan circle kita saja. AF tu adalah satu platform yang sangat-sangat banyak memberi impact dalam my kehidupan langsung. Masa sekolah aku malu. Sebab I used to ada berat badan sampai 100 kilo. So at that time tengok kawan-kawan semua pakai baju sekolah smart-smart, tuck in semua kan. Somehow kita ada satu perasaan time tu macam, alamak aku selekeh lah. Dah lah aku pendek, aku gemuk, hitam pula tu, time tu. So tak nak expose myself. Sampailah ada satu masa dah last day sekolah, masa form 5 dah habis semua SPM, last day kan. Masa tu aku just nyanyi satu lagu dekat foyer tu. Then that's the time yang macam, wah, ada orang support lah, macam orang semua happy lah kan. So from day one sebenarnya, dari kecil macam my mother, my late mom, Romi, memang akan support kalau ada apa-apa nyanyian. Sebab our family ni semua suka nyanyi. Takat nyanyi karaoke tu is just a normal things lah for me. Setiap bawah jambatan dekat KL akan ada makcik dan pakcik pocok-pocok dan juga orang buka karaoke. So di setiap jambatan bawah jambatan KL, Syamil dah pergi untuk bayar RM3 satu lagu, tunggu dalam sejam lebih sebab nak tunggu turn, malas nak tunggu kat situ, datang balik nyanyi, ciao. You name it, mana dekat bawah jambatan Chan Saulin ada, dekat Bandar Tasik Selatan ada, dekat Pudu ada.
lumrah dalam kehidupan akan ada orang yang suka dan akan ada orang yang tak suka. And bila ada orang suka, orang akan cuba sedaya upaya bagi tahu kita yang Syamil, aku suka kau, aku suka suara kau, aku suka lagu-lagu backstep, kena backstep semua and all. Sebab as a human being, mostly kita ni akan sentiasa ada satu perasaan yang kita percaya dekat seseorang. So bila kita percaya sesungguhnya, and tanpa kita sedar yang sebenarnya air sungai pun mengalir boleh berubah arah. Ini kan pula hati manusia. Mungkin apa-apa contact dengan dunia luar. So 3 bulan yang literally belajar, nyanyi, belajar, nyanyi. So bila kita keluar tu, habis AF, the first moment aku pegang phone untuk tengok my IG, so that perasaan tu sampai sekarang aku ingat lagi. Kita akan dapat a lot of time tu, aku dapat banyak benda-benda positif, benda-benda fans punya supports and all. At the same time, macam first time keluar benda-benda yang macam aku tak pernah hadap, kutukan lah, apalah, diorang serang fizikal lah, semualah. So benda tu yang macam untuk orang yang tak pernah ada, tak pernah dapat benda tu, kelang kabut gak lah, haywire gak perasaan time tu. Antaranya ada yang cakap, kau ni mulut besar, kau ni hidung besar, kau muka nyanyi macam King Kong. It's like kau dah lah hitam, nyanyi mulut besar, macam apa kena mengena kan dengan but at that time kita rasa macam apa ni, aku tak diterima ke? Dia membuatkan aku tanya, salah aku jadi gemuk asalkan aku sihat. Diorang tahu bila nak cakap macam suara kau tak sedap, tak cukup power. Bro, kau busuk lah, nampak kau macam gemuk hitam lah bro. So dia mungkin macam, puas hati aku. Itu masa awal permulaan dapat benda tu, yang mani rasa macam tak syok lah. Rasa macam alamak, bila tak dapat tu rasa macam sedih tu, sangat-sangat sedih. Down, very very down. Sebab at the end of the day, niat untuk berada dalam industri ni selain daripada untuk diri sendiri. Ada orang pernah cakap lah di satu ayat, you know what Syam, fans are the one yang been paying for all your house, your car, your life as an artist. So it shows how big fans towards seorang artis tu kan. Hamba cinta.